Dorang terlalu cepat judge. Dorang tengok satu konten tu je, terus dorang judge. Macam itulah manusia. Biasalah kan. Share tak habis hati pun. Share ambil semua tu pembakar semangat untuk share lebih ke depan lagi. Esok ada konten share. Belum lagi. Share kena tunggu apa ni, turn. Share batch 06 kan? Ya. Share buat live dulu sebelum post konten. Share ada buat tadi, tapi time tu tinggal 4 minit, jadi share live kejap-kejap. Jam berapa di situ share? Di mana? 35 minit. 35 minit pagi. Jam berapa di situ? Sama je lah dengan KK. Cuba nyanyi, dia bilang enak. Tidurlah share, nanti kalau tak tidur tak cantik. Alamak. Tadi share sama Sofi ke? Share pergi sahur dengan Sofi. Ni kita orang baru balik. Share sahur makan apa? Share makan nasi goreng Pattaya. Share dengan siapa tu? Dengan Sofi je dekat rumah. Sebut nama saya share. Apa nama awak ni? Raja.my. Rage. What is that? I don't know how to pronounce your name. I don't know. Siapa aku share? Awak siapa? I don't know. Try cakap betul. Yeah, I can speak English very well. You know? Tak apa. No. Not really. Hello share, lepas tengok konten share best. Thank you. Sabar Syabah. Okay. Share sahur dengan Sofi ke? Ya, tadi baru balik. Di sini belum sahur Share suka makan Mary Brown tak? Not really. Tiba not really. Not really. Share jarang Share memang pendiam ke? No. Tak pendiam. Share tak pendiam bila berseorangan. Faham kah? Share pendiam bila ramai-ramai. Share pendiam tak, kalau share berani bila berseorangan dekat mall tu. Share berani boleh teriak kah, boleh bercakap, boleh je. Tapi bila ramai-ramai tu terbalik kan? Share berani dan share tak malu kalau share berseorangan. Bestnya first content Sherina. Thank you. What did I share? Aku mau bagi donat. Alah, dah maulah donat. Mau paus. Tidak apa. Thank you Kak, barang dah sampai. Condition TikTok. Jangan please. No. I don't want that. Cantik sangat lah. Share kenapa awal sangat bangun? Mana ada. Share belum tidur lagi dari tadi. Tadi Sofi buat live, sekarang share buat live. Share bila nak ada channel YT. Ni mesti nak follow share. Dah tahu share punya update. Share dah post konten lah. Share dah lama buat YT. Hari tu lagi. Dah berapa hari 3 hari kah? 4 hari kah? Share tulis kat buku diary. Buku diary tu sebenarnya lama sudah. Sekarang baru share boleh post kan. Share ada je tulis-tulis dalam tu, tapi share tak boleh reveal. Kanda pun tak boleh reveal. Love your English accent. Kamu mau share cakap English kah? Okay, cuba kamu comment something. Comment apa-apa je. Share jawab dengan speaking. Kadang memang banyak dari share. Semua memang tengah buat live ni. Ya ke? Nak tengok dari. Kau nak tengok dari tu ke? Terus share kena kecam sama benda. Tapi ni terus juga dengan sama. Dia macam ni. Orang yang faham, orang yang macam share je faham.
Dorang terlalu cepat judge. Dorang tengok satu konten tu je, terus dorang judge. Macam tu lah manusia. Biasalah kan. Share tak habis hati pun. Share ambil semua tu pembakar semangat untuk share lebih ke depan lagi. Share buat apa tu? Tidak, Share baru balik dari sahur. Baru yang faham je pendiam, bukan tak banyak je. Baru yang faham je. Tak ngantuk ke? Tak lah, Share susah pun mengantuk lah sekarang. Sekarang cakap macam ni pasal pembagus. Macam kan dah no lah. Sebelum masuk AI Share sebelum masuk AI sebenarnya family Share dah nasihat itu ini. Dan nasihat dah. Dan Share pun memang akan expect yang orang akan kecam. Tapi Share trust the process. Share percaya diri Share. Saya dah tengok YT Share. Terima kasih. Share tak sambung study ke? Sambung, tapi buat masa sekarang tak. Sabar ya Share. Tak apa. Saya okay. Saya strong je. Share pakai braces bila lagi? Tahun lepas raya. Trust the process. Betul. Good luck my baby Share. Thank you. Kenapa tak tidur Share? Nak tidur lah ni. 3:30 macam tu Share end. Atau 3:20. Tenang bah Share. Santai. Biasalah tu awal-awal jatuh. Ya memang tenang sudah ni Cik. Share tinggal likas kat yang Share sabar dah nak sahur. Selamat bersahur semuanya. Good night Share. Ya good night. Balik di spam. Jangan di spam. Share kau tahu kak. Tak tahu. Jangan tolong yang jangan bukan-bukannya. Aku takut mau sebut kalau ada orang tanya kau tahu kan ni perkataan ni. Aku takut salah sebut. Share tinggal likas Share delikas. Janganlah marah aku bah. Dah boleh. Aku kena marah juga Cik. Sebenarnya Share tak sihat. Saya sakit tekak. Share cuba cerita macam mana Share dapat masuk AI. Wah. Okay Share cerita sekarang. Okay juga kan? Sebab tak ramai. Jadi kamu je tahu Kamu jangan share dengan siapa-siapa.